je sikit. Ya. Sabar, Fiza. Sabar. Sabar. Allah. Fiza. Fiza. Tunggu, Fiza. Fiza. Mak. 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 Fiza. Fiza, jangan macam ni. Fiza, sabar. Makcik. Mak tu janji nak tunggu Fiza. Nenek tahu. Fiza, sabar, Fiza. Fiza. Makcik, Mak tinggalkan Fiza. Mak tinggal Fiza. Fiza, baik perahu. Sabar, Fiza, sabar. Ucap. Lepaslah! Astagfirullahalazim. Fiza. Macam itulah Pak Din. Apa yang kita bincangkan tadi tu, kita ni pun dah berjanji dengan arwah tu yang nak menjaga kamu dengan si Fiza. Saya pun setuju juga. Eloklah kita selesaikan perkara ni. Kalau macam itu, perkara yang elok ni, elok kita cepatkan. Nak buat apa kita lengah-lengahkan, betul tak? Mak masuk dulu ya. Okeylah, saya masuk bilik dulu tengok Fiza ya. Yalah. Assalamualaikum Fiza. Saya kena banyak bersabar ya. Allah sayang sangat dengan arwah ibu kamu. Bisa kena banyak bersabar. Nenek yakin Fiza mampu. Nenek tahu Fiza kuat. Mak janji nak tunggu Fiza habis periksa. Mak teringin nak tengok keputusan cemerlang Fiza. Tapi Mak dah tak ada. Nenek yakin Fiza mampu. Mulai saat ini, Makcik Ros akan jadi ibu kamu. Ingat tu kamu ikhlas menerimanya. Itu asa arwah ibu kamu supaya kamu tidak rasa kehilangan
Banyak tangkapan ni. Bagus. Pak Din. Banyak hasil hari ni. Alhamdulillah, rezeki. Ni. Pak Din ambil spur ya. Betul ni? Betul lah. Alhamdulillah, tapi tenggiri tu saya nak. Itu Pak Din tahu. Anak kamu Hafizah tu suka sangat tenggiri tu. Yang lain tu Pak Din ambil. Harga macam biasa lah ya. Ya. Ni lebih ni Pak Din. Tak apa. Simpan je. Terima kasih Pak Din. Sama-sama. Boleh tengok. Nanti tolong bungkuskan untuk Pak Din. Saya gerak dulu Pak Din. Allah. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum. Salam. Bang. Awal awak balik hari ni. Ikan tenggiri lagi. Tak apa, nanti Ros masak untuk Fiza ya. Ros. Ros kena banyak sabar. Tak apa. Ros faham. Ros buat semua ni pun sebab amanat kakak. Abang jangan risaulah pasal Fiza tu. Dia beria sangat nak tunggu keputusan akhir Fiza. Tapi semuanya dah hilang. Sikit mata je. Fiza rasa macam Fiza dah putus harapan lah ya. Dan lagi satu ni. Ayah sentiasa doakan yang terbaik untuk kehidupan Fiza. Fiza buat baik ya. Terima kasih ayah. Dan doa ni juga datang daripada Ibu Ros. Makcik. Makcik Ros sayang. Mengapa kau termenung, menongkat dagu? Coba kau ceritakan. Kau boleh diam tak? Boleh diam tak? Kacau je lah. Sampai hati cakap macam tu. Saya punyalah ke hulu ke hilir. Ke hulu ke hilir nak hiburkan hati awak. Awak boleh cakap macam tu ya? Aku tak suka lah. Kau pergilah. Janganlah marah-marah. Macam mana peksa hari ni? Minggu ni minggu akhir kan? Ni akhir kan? Minggu awal ke? Minggu akhir ke? Kau sibuk kenapa? Uish. Apa? Ui, janganlah macam tu. Awak tak suka alat muzik ni Okey, tak apa. Kalau tak suka, esok saya bawa alat muzik lain. Yang tu mesti awak suka. Aku tak sukalah. Dengan kau sekali aku tak suka. Dah lah. Kacau lah orang kat sini. Fiza. Tunggulah dulu. Diam lah. Fiza, dulu. Yalah bang. Kita makan dulu. Tak apalah, tunggu Fiza balik lah. Kita makan sekali nanti. Saya pun tak lapar lagi ni. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.
Gimana cepat kita makan sekali? Tak apalah, Yang. Fiza dah kenyang makan kat sekolah tadi. Fiza masuk rehat dulu, Bang, tak apalah. Dia dah kenyang tu. Kejap lagi dia makanlah tu. Mila, kita makan sama-sama. Da 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 Hafiza 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 Haji? Lain macam bergembira nampak. Pergi mana tadi? Atuk macam tak biasa pula. Saya pergi lepak dengan geng-geng kebudayaan saya lah, Tok. Aduh. Tok, satu lagi, Tok. Diorang semua dah sepakat dah. Nak lantik saya ni jadi AJK pusat, Tok. Ha. Kamu? Ya. AJK? Ya, betul. Atuk suruh kamu pergi pantai tolong Atuk pun kamu tak pernah buat dengan betul. Ini nak jadi AJK bagai. Tak payah mimpilah. Atuk tak pernah lagi minta tolong Poji tau. Atuk cuma suruh, Poji pergi sana, Poji pergi sini. Itu je. Tu betul saya tak nak pergi, Tok. Atuk, saya ni generasi independen, Tok. Kalau Atuk suruh je, terus saya pergi, Tok. Ha. Betul? Betul. Baik. Esok Atuk nak jumpa kawan dekat bandar. Atuk nak kamu pergi ke pantai, berikan nampak balik. Boleh tolong Atuk? Boleh. Macam ni lah cucu Atuk. Dia gelakkan kita pula. Dia ingat kita tak pandai buat kerja. Tak apa. Esok kita buat kerja. Sambung baliklah main gitar. Hai, Hafiz aku. Bila tiba masanya nanti. Memang sedap. Memang sampai menusuk di hati. Den. Aku nak pinjam sekejap kau punya darbuka ni boleh? Boleh. AJK pusat punya hal tak ada masalah lah. Itu yang aku suka dengan kau tu. Okey, nanti aku jumpa. Waktu demi waktu berlalu, hari demi hari berlalu, semakinnya diriku menemuimu, Tuhanku. Ayah! Hafsah tak balik terus. Kan panas. Alah, sajalah. Hari ni kan hari terakhir periksa. Jadi Fiza nak teman Ayah balik. Kalau macam tu kena tunggu kejap lah. Bagi ayah habis kemas dulu.
anda yang punya. Boleh duduk sebelah Ui, janganlah marah jelin-jelin tajam macam tu. Hari ni periksa air kan? Saya tahulah. Saya tanya awak punya kawan tu, apa nama dia? Faridatul Salihah kan? Saya tahulah. Faridatul Salihah tu pakcik kenal. Oh, kenal juga. Pakcik, macam mana? Ni, cakap nak balik tadi kan Fiza? Pergi balik dulu. Bagi ayah, habiskan masa dulu. Ayah ada benda sikit nak cakap dengan Cik Fauzi kita ni. Baik, ayah. Bila tiba masanya nanti, masa yang menentukan diri bagi menetapkan janji. Fiza, macam mana periksa hari ni? Makcik ada masak otak-otak ikan tenggiri. Fiza suka kan? Pasal tadi tu, saya minta maaf Ni Fauzi, pakcik nak cakap sikit ni. Kalau kamu nak berkawan dengan pakcik tu, pakcik tak kisah. Fiza tu satu-satunya anak pakcik. Kawan tu biar baik-baik, ikhlas. Jaga diri, jaga adab. Yalah, Cik. Betul tu apa yang pakcik cakap tu. Saya memang tak ada niat yang tak baik pun dengan Fiza tu. Saya ikhlas kawan dengan dia. Pakcik jangan risaulah. Saya akan jagalah batas saya dengan Fiza tu. Dah, pakcik gerak tu. Okey. Baik-baik tu. Okey, Cik. Assalamualaikum. Salam. Fiza buat ni? Yalah. Ros ajar dia sebab dia nak belajar buat otak-otak ni. Allah. Sedap sangat. Abang ni. Kan tercekik tadi. Dah pandai dah dia masak. Dah besar dia dah. Nyok tahu tak? Fiza tu ada orang minat kat dia tau. Ish, abang ni. Jauh sangat abang fikir tu. Fiza tu kan tengah belajar lagi. Ada perasaan nak orang cakap nak berpasangan semua sekali. Ish, abang ni. Muda sangat lagi. Ayah. Oi, nah. Ayah. Esok teman Fiza ambil keputusan peperiksaan? Besok ke? Haa. Allah. Esok ayah dah ada janji dah dengan Pak Din. Alah, habis tu siapa yang nak teman Fiza? Fiza, tak apa. Besok makcik temankan ya. Ni ayah betul-betul tak minta maaf sebab ayah tak boleh nak temankan Fiza besok sebab memang betul-betul ayah dah janji dengan Pak Din dah. Apa nanti Makcik Ros boleh temankan Fiza Lagi satu ni. Ayah janji kalau Fiza dapat keputusan cemerlang, ayah belikan hadiah. Hadiah? Betul ni ayah? Betul. Makcik pun nak beli hadiah juga nanti. Okey. Okey ya. Balik? Pak Din, Lain macam kelang kabut kau hari ni. Semalam aku tengok bukan semangat lagi.
Dah sampai ke tengah laut. Tak ada apalah. Saya sebenarnya nak cepat sampai rumah ni, takut anak saya tunggu. Oh, maksud kamu? Ni, hari ni keputusan peksa dia keluar. Saya rasa mesti dia tak sabar nak tunjuk kat saya. Aku yakin Hafizah tu dapat keputusan cemerlang. Dia tu budak bijak. Amin. Amin, insyaAllah. Ni Pak Din. Saya nak minta maaf kalau saya ada buat salah ke silap dengan Pak Din selama saya kenal dengan Pak Din ni. Apalah kamu ni. Bukannya hari raya pun. Buang tabiat ke? Tak adalah, selama ni pun Pak Din yang banyak tolong aku saya ni. Saya gerak dulu. Kamu menunggu lama pula dekat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tengok aku punya. Lagi belajar tak nak aku? Kan? Bye. Bye, Fiza. Fiza. Ramai betul yang ucap tahniah kat Fiza kan? Tahniah. Makcik nak tengok kertas tu boleh? Tak payahlah makcik. Nanti tengok kat rumah je lah. Fiza nak tunjuk dekat ayah Fiza dulu. Yelah. Mesti ayah Fiza bangga kan? Cepatlah korang ni, lambatlah. Sama kan? Sama kan? Sama. Banyak tak? Aku tak nak pergi luar negara macam best je. Sama kan? Kejap, gini. Sama kan? Wih. Kau punya ni macam tak lulus je. Kita lulus lah. Kita sama. Tunjuk kat mak kita orang. Aku balik dulu lah, tak sabar dah ni. Okey. Bye. Ya. Kita orang pun dah tak sabar nak tunjuk kat mak kita orang. So kita orang balik dulu tau. Ya. Pergi. Ya Allah, Fiza. Ayah! Fiza, tak payahlah lari-lari tu. Nanti jatuh. Ayah! Ayah! Ayah? 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 Makcik! Makcik, cepat! Abang! Ayah! Abang! Ya Allah! Abang! Kenapa ni? Ya Allah, Ayah, Abang! bangun, Ayah! Ya Allah, Abang! Ayah, bangun! Abang! Tak. Makcik tipu kan? Ayah pengsan je kan? Makcik tipu! Ayah! Ayah bangun! Ayah bangun, Ayah! Ayah janji
nak tengok keputusan Hafizah kan? Janjilah bengok kan? Ayah bangun ayah. Ayah. Ayah bangunlah. Ayah bangunlah. Ayah bangun ayah. Terima kasih semua ya. Saya nak ucapkan terima kasih kerana menolong kami keluarga dan juga kamu, Fauzi. Ya, sama-sama lah. Sama-sama, Nek. Fiza pun tak sangka ayah nak pergi secepat ni. Padahal ayah dah janji dengan Fiza nak tunggu keputusan akhir Fiza. Sabarlah Fiza. Setiap dalam hidup pasti akan kembali kepada Allah juga. Fiza, awak banyak bersabar ya. Awak tak perlu risau. Awak masih ada Mak Ros. Awak masih ada ni, nenek. Kami semua ni. InsyaAllah, kalau apa-apa ada masalah, kami boleh bantu. Fiza rasa Fiza dah tak nak sambung belajar lagi dah lepas ni. Fiza nak cari kerja. Yelah, takkan nak biar makcik yang tanggung Fiza lepas ni. Biarlah Fiza tanggung diri Fiza sendiri. Kalau ada rezeki, boleh belajar, bisa belajar je lah. Itu yang penting. Betul, Nek? InsyaAllah Allah akan bantu. Yang penting kamu mesti yakin setiap yang berlaku tu pasti ada kebaikan. Dah, kami minta diri dulu. Ya? Terima kasih. Terima kasih, Badin. Bila tiba masanya nanti. Terus, Mak tak boleh lama kat sini. Mak kena balik. Terus jagalah Fiza elok-elok ya. Fiza, nenek balik dulu ya. Fiza jaga diri baik-baik ya. Fiza jangan sedih tu. Nenek pun jaga diri ya. Nenek balik dulu. Hai kamu ni, asyik pegang je gendang tu, tak dipukul, mana mau bunyinya? Saya bukan apa tu. Saya ni risaulah dengan nasib Hafizah tu sekeluarga. Macam mana tu dia nak teruskan hidup tu? Yalah, aku pun kesian juga kat dua buah anak tu. Tapi, nak buat macam mana? Itu dah takdir ilahi. Tugas kita ni, bantu mereka selagi kita mampu. Yalah tu, insyaAllah. Dah, pergi siap ikut Atuk pergi surau. Ikut Atuk. Ha? Pergi surau? Atuk pergi dululah. Kita jumpa je kat rumah. Saya bukan apa tu. Kawan-kawan kebudayaan saya tu dah panggil saya lah.
Sebelum diorang datang, baik saya pergi dulu. Ha. Kamu ni ada-ada je lah. Lepas solat kat surau pun, boleh pergi. Dah, cepat. Assalamualaikum. Ros? Makcik, kita makan sekali Assalamualaikum. Fiza ambilkan pinggan. Assalamualaikum. Ros? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Din. Ros macam mana? Sihat? Ni ada ikan tenggiri untuk Hafizah. Dia suka sangat ni. Allahu Akbar. Terima kasih ya Pak Din. Rus macam ni je lah Pak Din. Dengan umur-umur Rus ni tak tahulah kat mana Rus nak dapat kerja. Kalau perlu apa-apa bantuan, bagi tahu saja. Jangan segan-segan. Kita ni dah macam keluarga. Rus ingat, Rus nak berniaga lah Pak Din. Berniaga apa? Rus nak jual otak-otak, kuih-kuih, jual makanan. Pak Din sorang sangat tu. Tapi ingat, jangan susah sorang-sorang. Kalau Ros perlukan bantuan, beritahu je. Jangan segan-segan. Kalau perlu apa-apa, bagi tahu Pak Din atau Poji ya. Pak Din balik dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Makcik, kalau betul makcik nak berniaga lepas ni, Fiza boleh tolong? Makcik. Tak tidur lagi? Dah lewat dah ni. Kenapa tak tidur lagi? Makcik buat apa ni? Kau tak nampak ke aku tengah buat apa ni? Makcik buat otak-otak ni nak berniaga Sini Hafizah tolong. Tak payah. Tak apalah Hafizah tolong. Aku kata tak payahlah. Kau ni dah kenapa? Kau tak payah nak kotorkan tangan kau tu lah. Pergi. Pergi aku cakap. Kau tu memang tak boleh susah kan? Kau tunggu apa kat sini? Bila tiba masanya nanti, masa yang menentukan diri bagi menetapkan janji bertemu dan
ke hadapan Hafizah yang dikasihi. Dikasih tak sedap lah, dirindui lah. Dirindui sedap. Ke hadapan Hafizah yang dirindui. Abangmu ini akan sentiasa berada di sisimu. Walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Abangmu ini akan sentiasa menyayangimu walaupun engkau tidak menyayangiku. Abangmu ini akan sentiasa berada di sisimu walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Abangmu ini... Hai. Hafizah. Awak muncul daripada mana ni? Dari kayangan. Awak dengar yang saya baca tadi? Aduh. Dia boleh dengar pula aku baca tadi. Hafizah. Awak pergi mana? Saya lama tak jumpa awak lah. Awak sihat? Sihat. Fauzi. Saya ingat saya nak pindah bandar lah. Pindah bandar? Awak biar betul. Ya. Lagipun saya dah tak ada siapa kat sini. Nenek pun jauh. Mak Ros kan ada? Makcik. Hipokrit. Saya dah agak dah. Apa pula awak cakap macam tu, Hafizah? Saya sedarlah saya siapa. Awak tahu tak? Dia berubah dengan saya sekarang. Dia ibarat saya je yang nak pulihkan keadaan. Dia tak. Tak apalah, biarlah saya keluar pergi kerja. Kalau dah dengan cara tu, saya tak adalah nak susahkan sesiapa kan? Ya. Saya rasa awak salah sangka lah, Hafizah. Fauzi, salah sangka apanya? Dah lah, awak pun tak faham saya. Saya datang ni, saya nak mengadu dekat awak. Tapi awak pun tak percaya saya kan? Dah lah. Hafizah! Makcik sini, Fiza. Tolong lipatkan makcik pergi rehat. Tak payahlah nak tunjuk rajin sangat. Aku boleh buatlah. Aku kata tak payahlah. Makcik ni kenapa? Makcik, Fizzah ni nak tolong makcik tau. Kalau makcik tak suka Fizzah kat dalam rumah ni, tak apa. Fizzah boleh keluar. Fizzah cari rezeki sendiri untuk sambung belajar nanti. Eloklah tu. Lepas ni, aku fikir pasal diri aku je. Tak payah susah aku nak fikir pasal kau. Oh, jadi selama ni Fizzah dah banyak susahkan makcik lah. Macam tu? Baru kau sedar ke? Ha?
Ayah faham Fiza. Bukan senang Fiza nak terima pergantian arwah mak. Tapi Makcik Ros masuk dalam keluarga kita pun sebab nak tunaikan amanat arwah mak. Makcik Ros pun tak minta lah jadi macam ni. Fiza kena faham Fiza. Apa perasaan Makcik Ros? Selama ni Fiza tak tegur dia. Lagipun Fiza kena betul-betul faham. Benda ni semua berlaku sebab Makcik Ros tunaikan amanat arwah mak tak? Arwah Ibu Fiza. Yelah ayah. Fiza cuba sempurnakan amanat ibu dengan ayah. Fiza takkan khianat janji arwah ibu. Bila tiba masanya nanti. Cik, Fiza pergi dulu. Kau nak pergi mana? Fiza nak ke luar bandar. Besok dah mula kerja. Eloklah. Aku ingat kau nak pergi ke depan. Pergilah. Fiza pergi dulu. Tak payah. Tak payah salam. Tangan aku ni kotor. Nanti tangan kau pun kotor juga. Tak payah salam. Pergi je. Pergilah. Saat pertemuan di kaum Merayu, saat perpisahan aku terharu. Pertemuan kita tiada ku tahu akan bersimpan di kamar pilu. Bukan yang ku pinta hadiran dirimu, bukan yang ku pinta impian di hatimu. Setelah ku serah suratan kasihku, jika menghilang menggurisku. Terima kasih ku ucapkan, walau seketika pertemuan kita. Andai wajahmu hadir di depan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak minta kerja boleh? Sekejap. Nak minta kerja? Adik tunggu akak kat meja hujung tu, tunggu akak kat situ. Ni, pergi hantar kat meja nombor 16 tu. Pandai masak? Masak? Bolehlah sikit-sikit. Ya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya Allah Ta'ala makbul jugalah doa akak. Adik, kebetulan akak memang perlukan pekerja.
adik kerja dengan akak. Pasal tempat tinggal jangan risau, akak sediakan. Betul ni, Kak? Alhamdulillah, saya tak salah tempat. Terima kasih, Kak. Terima kasih sangat. Besok boleh mula kerja kat sini? Boleh. Boleh sangat. Kalau macam tu, akak nak siapkan kerja akak sikit lagi kat belakang. Lepas tu nanti akak datang, akak bawa adik. Tunjukkan adik punya bilik kat mana, Cahaya terang mulia bergemalang tak memulia menjelma tenang terasa memuja Kau yang Maha Esa. Fauzi, apa yang kau nyanyi ni? Sumbang ni. Kau ingat buah hati kau ya? Tak adalah bang. Okey, teruskan. Hello. Assalamualaikum. Awak? Tak ada apa, saja je nak tanya khabar. Saya sihat, alhamdulillah. Apa? Awak nak datang esok? Boleh? Jumpa esok Fauzi. Terima kasih. Bye. Tu. Ada orang nak jumpa. Tu. Pergilah. Kejap. Tak apa, akak sambung. Pergi. Jauh datang, susah je lah. Tak ada masalah pun. Kecil punya hal tu. Saya gembira lah jumpa awak. Awak macam mana, okey ke? Alhamdulillah. Macam ni lah. Tapi kata... Saya ingat awak kerja pejabat ke apa ke. Tapi kerja sini pun okey juga. Alah, saya kerja sini dululah sementara nak dapat kerja lain. Tak adalah saya susahkan makcik kat kampung tu kan. Awak janganlah salah sangka dekat makcik awak tu. Mungkin... Awak datang sini nak apa sebenarnya? Boleh tak jaga hati saya sikit? Sikit pun jadilah. Okey, saya minta maaf ni, sekejap Ni ada sikit ni, ambil lah. Apa ni? Ambil lah. Awak tak payah susah-susah hati, okey? Saya nak sekarang ni awak fokus, cari duit sama belajar. Okey? Terima kasih. Sama. Boleh buatkan saya kopi panas kurang manis satu. Tapi tambahkan manis senyuman awak tu dalam kopi tu, boleh ya? Ada lah. Baiklah Encik. Kejap Okey. Cik Ros! Tunggu jap!
Fauzi! Assalamualaikum, Cik Ros. Waalaikumsalam. Fauzi! Ya Allah, bila Fauzi balik ni? Ni, Fiza macam mana Fiza? Dia sihat ke? Dia okey tak? Ha? Fiza dia... Dia kenapa? Ha? Fiza kenapa? Dia kenapa? Fiza kenapa? Dia okey ke tak? Dia okey je kat sana, makcik. Kamu ni. Risau risau Mestilah. Mak Ros jangan risau. Fiza dia baik je dekat sana. Buat sementara waktu ni dia kerja kat kafe. Yang paling penting sekali, kafe yang dia kerja tu ada sediakan tempat tinggal. Jadi saya rasa Mak Ros tak perlulah risau dengan dia. Mak Ros bukan apa. Mak Ros nak dia selesa je dekat sana. Dia selesa Mak Ros. Dan saya pun dah sampaikan apa yang Mak Ros suruh sampaikan dekat dia. Ya ke? Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Mak Ros, saya bukan apa Mak Ros. Saya berat hati sebenarnya nak simpan kebenaran ni kan. Tapi saya pun dah janji dengan Mak Ros kan. Saya kena tetap jugalah dengan janji saya tu. Cuma kenapa Mak Ros sampai nak berahsia semua? Tak apa. Saya bukan apa Mak Ros. Saya risau kalau Fiza tu dia salah anggap dengan Mak Ros. Itu je. Fauzi, tak apa. Mak Ros kenal Fiza tu macam mana. Mak Ros sebenarnya tak nak dia duduk dekat sini. Mak Ros nak tengok dia berjaya. Mak Ros nak tunaikan hajat ibu bapa dia tahu. Dia orang nak tengok dia berjaya. Mak Ros tak kisah kalau dia nak marah Mak Ros. Tak apa, biar dia marah, tak apa. Tapi kan Mak Ros? Ni. Tahu tak, Mak Ros dah tengok tahu keputusan dia. Dia dapat banyak tahu Fauzi dia pandai. Kalau Fauzi tak tengok lagi, nanti Fauzi datang rumah Mak Ros. Mak Ros tunjuk. Fauzi dah tengok. Kalau Fauzi belum tengok, jom pergi rumah Mak Ros. Mak Ros tunjuk. Tak apa Mak Ros. Hafizah dah tunjuk dah dekat saya dah. Ni, kejap. Mak Ros nak bagi. Ni, ambil sikit bekalan ni. Ada sikit lah ni. Bekalan ni. Ni, tak susah. Nanti bagi Pak Din makan Makan sama-sama tau. Terima kasih Mak Ros. Yalah. Ni, Mak Ros nak jual sikit je lagi. Okeylah. Hati-hati Mak Ros. Yalah. Allah. Assalamualaikum. Salam. Fiza. Kalaulah kau tahu cerita sebenar. Ros? Ya kak? Akak nak minta sesuatu dengan awak. Akak nak cakap apa? Ros, kalau akak dah tak ada nanti, awak tolong ambil alih tanggungjawab akak. Awak cakap apa ni? Jangan cakap macam tu boleh tak? Abang, saya merayu sangat. Awak boleh tak jangan cakap macam ni lagi? Demi Hafizah. Ros, boleh ya janji dengan Kak? Ros, Mak harap sangat dengan Ros. Ros terimalah apa yang kakak cakap tu ya. Ros, boleh ya janji dengan Kak? Kak, Ros janji Ros akan terima amanah Kak. Waktu demi waktu
hari demi hari berlalu, semakinnya diriku menemuimu, Tuhanku. Hidup di dunia ku lalui, mematuh kata dan janji, menunggu masa dipanggil pergi, bertemu mengadamu ilahi. Bila tiba masanya nanti. Poji, kamu rasa betul ke tindakan Mak Ros tu? Entahlah, Tok. Saya berat sebenarnya, Tok, nak terima apa yang Mak Ros suruh tu. Tapi bila saya fikir balik, saya renung seorang-seorang, ada betul juga Mak Ros buat tu, Tok. Yalah, kalau Mak Ros tunjukkan rasa sayang dia pada Hafizah, mesti Hafizah tak nak sambung belajar, Tok. Mesti Hafizah nak bantu Mak Ros niaga kat kampung ni, Tok. Hafizah tu anak yang baik. Dia tentu tak akan diam kalau dia tahu Mak Ros tu berusaha berniaga setiap hari nak kumpul duit, nak bantu dia sambung belajar. Tapi kan, Tok, saya risaulah, Tok. Saya risau sampai bila saya nak kena berahsia macam ni, Tok. Yang lagi saya risau, Hafizah mesti salah anggap punya dengan Mak Ros tu, Tok. Tak apa, Poji. Atuk yakin satu hari nanti Hafizah akan faham mengapa Mak Ros buat macam ni. InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan mereka berdua. Allah. Kenapa aku tak sedap hati ni? Hello? Fiza? Fiza ada duit tak? Fiza?
duit yang makcik minta. Makcik tak tanya langsung apa khabar Fiza kat sini. Da 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 la 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 la. Pak Haji, ada mesyuarat AJK apa pula hari ni? Hari ni tak ada mesyuarat tu. Hari ni Hafizah kata dia cuti 1 hari. Jadi sebab itulah saya bersiap tu. Saya nak pergi jumpa dia lah tu. Okey tak ya? Saya pergi dulu. Yalah. Hati-hati kat luar tu. Ya tu. Fiza! Fiza cuti ke? Cutilah. Fiza, makcik ada masak ni, kita makan sama-sama ya? Tak payahlah susah. Dah kenyang. Nak duit sangat kan? Alah. Tu je yang Fiza ada. Lain kali tak payah telefon mesej je. Cukuplah kau untuk makcik tu. Fiza, ni, makcik ada masak ikan tenggiri ni. Fiza suka kan? Kita makan dulu Tak payahlah, Fiza nak keluar. Lamanya tak lepak pantai macam ni. Tenang kan? Fauzi, kasih tahu bawa saya datang sini. Tak ada masalah lah semua tu. Awak kalau selalu dekat sini, hari-hari saya bawa awak jalan dekat pantai ni. Pergi sana, pergi sini. Pergi sana, pergi sini. Macam mana? Awak kerja kat sana okey ke? Okey, alhamdulillah. Sekarang ni saya dah mula simpan duit tabung untuk sambung belajar nanti. Bila awak pun banyak tolong saya, bagi duit. Kasih tau. Awak dah jumpa Mak Ros dah? Boleh tak kalau kita cakap pasal benda lain? Saya cuma tanya je. Fauzi, makcik tu dia tak pernah ambil kisah pasal saya tahu tak? Dia telefon saya cuma nak minta duit je. Saya okey ke tak okey ke kat sana dia tak pernah tanya pun, tahu tak? Dah lah. Mak Ros minta duit? Awak salah dengar kot. Jadi awak nak cakap sini tipu awak lah. Tak apalah, saya balik dulu. Janganlah macam tu. Okey. Kita dah tak cerita dah benda ni, okey? Okey, saya minta maaf. Malam ni awak balik kan? Saya hantar awak balik. Dah tutup lampu dah. Kalau dia pun tak suka, tak payahlah nak buat macam ni. Kau sabar jap.
Hina sangat ke Fiza ni makcik? Fiza telefon pun makcik tak nak angkat. Makcik seronok sangat hidup tenang kat rumah tu. Tak apa. Fiza pun akan cuba bawa haluan sendiri lepas ni. Ros, hati-hati. Mari saya tolong. Berapa kali saya pesan kat Mak Ros. Kalau jadi apa-apa, Mak Ros bagi je tahu saya. Ni selamatlah saya datang jenguk Mak Ros. Kalau tak tahu berapa lama lagi Mak Ros nak tanggung sorang-sorang. Ni dah berapa hari dah ni? Alah, baru berapa hari je. Tak apalah, Fauzi. Mak Ros tak nak susahkan sesiapa pun. Bukan masalah susah ke tak susah, Mak Ros. Saya tak naklah Mak Ros tanggung sorang-sorang. Mak Ros kena ingat, saya ni pun macam anak Mak Ros sendiri tau. Lagipun, saya mak pun tak ada. Tolonglah Mak Ros lepas ni, apa-apa Mak Ros bagi tahu saya ya. Ni, Fauzi. Kalau Fauzi pergi bandar, jumpa Fiza, bagi tahu Mak Ros ya. Mak Ros nak kirim dia duit sikit. Tengok tu. Mak Ros sakit-sakit macam ni pun, Mak Ros masih lagi fikir nak bagi duit kat Fiza. Mak Ros rehatlah dulu. Tak apa, pasal Fiza tu, Mak Ros tak perlu risau. Saya kan ada, lagipun saya kan kekasih dia. Tak adalah saya gurau ya Mak Ros. Mak Ros jangan marah. Jom, Mak Ros rehat dulu ya. Tak apa, saya tolong. Ni ada surat untuk Puan Rosnah ya. Terima kasih. Sama. Surat apa ni? Fauzi tolong Mak Ros baca. Tak apa, saya baca ni Mak Ros. Tak apa, baca je. Notis pengosongan rumah. Dalam masa 2 minggu. Mak Ros, rumah ni nak kena jual lah Mak Ros. Rumah ni nak kena jual? Tak apa. Mak Ros lupa. Fiza ada bagi tahu Mak Ros yang dia memang nak jual rumah ni sebab dia nak belajar, nak sambung belajar. Tak apa. Nanti Mak Ros pindah. Kat depan tu ada rumah kosong. Kita pindah kat sana. Mak Ros tak tahu kan semua ni? Tak, Fauzi. Tak apa. Tak apa. Biar je Fiza. Fiza nak jual rumah ni untuk kebaikan dia juga. Nanti Fauzi tolong Mak Ros ya. Tolong Mak Ros. Kat depan tu ada rumah kosong. Nanti Mak Ros pindah kat situ je. Fiza ni dah melampau lah Mak Ros. Fauzi. Mak Ros, Fauzi bagi saya. dengar sini, Fauzi. Bagi saya Mak Ros. Fauzi. Fauzi kata Fauzi anak Mak Ros kan? Fauzi kena dengar cakap Mak Ros. Fauzi jangan bagi tahu kat Fiza. Tolong jangan bagi tahu dekat dia. Tak apa, nanti Fauzi tolong Mak Ros kita pindah ya. Tolong Mak Ros angkat barang je. Janji dengan Mak Ros. Bila tiba masanya nanti. Hello. Hafiza, apa yang awak buat ni Hafiza? Yang awak sibuk sangat ni kenapa? Yelah, awak jual rumah bagai apa ni?
Awak tak tahu apa-apa. Jangan nak masuk campur lah. Hafizah, awak tahu tak rumah tu je yang Makcik Ros ada, Hafizah. Apa ni? Apa yang merasuk awak ni, Hafizah? Awak tak rasa tau. Kalau telefon cuma nak marah, tak payah Hello? Hello? Hish! Makrus, tak payah. Makrus letak di sini. Makrus sakit tu. Makrus boleh ambil. Tak apa, Makrus duduk dulu. Yang lain saya boleh naik. Terima kasih, Fauzi. Yang penting sekarang ni Makrus duduk. Makrus tenang je kat situ, okey? Hadir di depanku, akan ku kalungkan air mata cintaku. Biar ku di sini menghibur hati lara, di samping kasihmu yang baru. Wajahmu hadir di depanku, akan ku kalungkan air mata cintaku. Fauzi, jangan lupa bakul Makrus ya. Makrus sayang bakul tu. Oh, bakul tu ada, Makrus. Ada dekat belakang kereta saya. Tak apa, nanti lepas saya kemas ni, saya bawa naik atas ya. Terima kasih ku ucapkan. Makrus! Kenapa sampai jadi macam ni? Aduh, sakit. Tak maaf, Makrus. Makrus, saya bawa Makrus pergi klinik ya? Tak apa. Ha? Betul ni? Tak nak Makrus nak balik rumah je. Bang, makanan dah sampai. Baru nak sampai. Kau nak aku tunggu sejam lagi ke? Borak sakai korang kat belakang tu. Aku ni dah lapar tahu tak? Saya minta maaf, bang. Mak Ros dah tahu sakit. Kenapa Mak Ros susah-susah nak pergi berniaga? Buat masa ni Mak Ros tak payah berniaga dulu ya. Biar saya jaga Mak Ros. Fauzi. Ya Mak Ros. Lagi 2 hari, hari ibu kan? Ya Mak Ros.
Nanti Fauzi tolong Mak Ros belikan tenggiri boleh? Ya. Nak masak untuk Fiza. Dia balik kan? InsyaAllah nanti saya usahakan ya Mak Ros. Mak Ros rehat dulu. Fauzi, Mak Ros minta maaf sebab Mak Ros selalu susahkan Fauzi. Mak Ros janganlah cakap macam tu. Saya ni kan macam anak Mak Ros juga. Tunggu sekejap ya. Poji, dah siap? Terima kasih Datuk. Tolong masakkan ni untuk Mak Ros. Apa nak berterima kasihnya? Ini kan tanggungjawab kita. Siapa call tu? Jawablah. Tak perlu tu. Orang macam ni tak perlu angkat. Okey Datuk. Saya minta diri dulu ya. Nanti sampaikan selamat tu pada Mak Ros ya. Baik Datuk. Saya pergi dulu Datuk. Ya. Assalamualaikum. Mak Ros. Mak Ros. Mak Ros kenapa ni? Fauzi. Ya. Mak Ros rasa Mak Ros dah tak lama dah. Mak Ros jangan cakap macam ni. Fauzi. Ya. Fauzi tolong Mak Ros ya. Mak Ros cakap apa ni? Bagi hadiah dekat Fiza. Mak Ros tak sempat. Mak Ros tahu dia tak nak jumpa Mak Ros. Lagi satu. Ya, Mak Ros. Tolong bagi duit simpanan Mak Ros dekat Fiza ya. Ya. Mak Ros dah janji dengan dia untuk dia sambung belajar. Bagi tahu dia Mak Ros sayang Fiza. Bagi tahu Fiza. Ya Mak Ros. Mak Ros sayang dia. Saya tahu Mak Ros. Ya, saya tahu Mak Ros memang sayangkan Fiza. Mak Ros dah tak sempat. Mak Ros jangan cakap macam ni. Mak Ros sayang Fiza. Ya, Mak Ros saya tahu. Mak Ros kena tahan ya. Tahu. Saya pergi bagi tahu dia. Ya. Oh, Mak Ros tahan lah. Hafizah, kita kena balik kampung sekarang juga. Apa ni? Kenapa tiba-tiba nak balik kampung? Ni kan datang sini nak pujuk kita. Tak ada masa nak pujuk lah. Awak tahu tak Mak Ros tengah sakit tenat dekat kampung tu? Sekarang kita kena balik juga. Jadi awak datang sini nak cakap pasal dia? Pasal perempuan tua yang tak pernah anggap saya macam anak lepas arwah ayah meninggal? Sebab dia ke? Tak payahlah Fauzi, pergi balik lah. Awak boleh cakap macam tu Lepaslah. Apa halnya kecoh-kecoh ni? Ada apa? Tak ada Kak. Ni, Mak Ros, mak tiri dia dah sakit tenat kat sana, dia tak nak balik. Ya Allah. Macam ni. Mari kita duduk dulu, kita bincang. Ni, daripada orang tua tu untuk awak. Ni. Dia simpan untuk jadi awak. Hadiah sempena Hari Ibu yang ditunggu awak.
walaupun dia sakit dekat rumah usang tu. Dan yang paling penting sekali, awak cakap apa? Dia pentingkan duit Tengok ni. Dia sanggup kumpul duit dia sendiri untuk bagi awak sambung belajar lah, Hafizah. Tengoklah, ambil. Dia susah payah kat kampung tu tau. Dia rancang semua ni supaya awak tak kesian dekat dia tau. Dia rela awak benci dia. Sebab apa? Sebab dia nak tunaikan harapan orang tua awak. Nak awak sambung belajar. Nak awak berjaya. Untuk pengetahuan awak, duit yang selama ni saya bagi dekat awak tu, semuanya daripada dia, awak tahu tak? Dia suruh saya rahsiakan semua ni. Sampai hati awak halau dia daripada rumah dia sendiri. Apakah awak ni? Hafizah, tolonglah. Saya merayu sangat-sangat dengan awak. Awak nak benci saya lepas ni, saya dah tak kisah dah. Tapi tolong, awak balik, tengok dia. Mak Ros tengah bertarung nyawa tu, nak jumpa dengan awak lah, Hafizah. Dia selalu tanya saya pasal Hafizah ni. Tak. Dia sayang sangat-sangat dengan Hafizah ni. Tak tahulah dia ni. Hafizah, dengar Akak cakap Akak nak Hafizah balik bilik sekarang, tukar baju, pergi balik tengok makcik. Pergi balik sebelum terlambat. Pasal kafe ni tak payah risau. Akak ada. Balik. Terima kasih, Kak. Waktu demi waktu berlalu, hari demi hari berlalu, semakinnya diriku menemukan Hafizah, dah pergi naik cepat. Tuhanku, hidup di dunia ku lalui, mematuhi kata dan janji, menunggu masa dipanggil pergi, bertemu menghadapmu ilahi. Bila tiba masanya nanti, masa yang menentukan diri bagi menetapkan janji, bertemu denganmu ilahi. Namun aku bimbang bila tiba masa untuk pulang. Adakah aku tersimpan dari jalan yang terbentang? Makcik. Selamat hari Ibu.